Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 hari bulan Disember, hari ini kami berada di Bandar Aceh dalam persiapan menyiapkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir lumpur yang terlibat di utara Aceh, dan insya-Allah awal pagi esok kami akan bergerak menyampaikan sumbangan daripada tuan-tuan. Inilah di antara barang-barang yang kami sediakan untuk diagakan kepada bangsa banjir di utara Aceh. Minta maaf dalam kegelapan malam ini kerana tiada elektrik. Beg ini akan disertakan bersama dengan keperluan harian dan termasuk juga pakaian-pakaian ibadah serta kit kebersihan. InsyaAllah bersama dengan itu juga kita akan memberikan wang tunai kepada lebih kurang 400 keluarga. So dalam ni kita sediakan kain sarung, telekung, ada gula, ada minyak, ada biskut. Termasuk juga beras tadi lah. Dah beras. So beras ni. Dah beras. Paket-paket yang telah dipaket, dan insya-Allah semua ini akan diangkut dan dihantar ke sana. Dia akan dihantar. Terima kasih atas sokongan semua. Teruskan bersama Muslim Care, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan.